Kebab RM20 seketul? Ayam gunting keras kejong RM15? Ini konsert Siti Nurhaliza ke atau pesta sembelih rakyat? Aku tahu Siti Zana semua T20 duit berkepuk. Tapi takkanlah korang reda kena scam macam ni. Nasi goreng kampung rasa terlebih masin, spageti basi. Ni bukan meniaga, ni merompak ni. Yang paling kelakar, Time Talk T buat konsert, berderet orang politik buat konten nak tumpang glamour. Tapi bila bab vendor letak harga Tel Aviv macam ni, KPDN head mana? Tidur? Ke sibuk layan lagu Cindai sampai lupa nak pantau harga? Ini sampai parking RM50. Penganjur kena pantau vendor. Jangan sebab nama Talk T besar, korang ambil kesempatan perah duit peminat. Kebab RM20 tu, kalau tak ada emas dalam tu, baik korang report je. Korang yang pergi hari tu, berapa habis untuk makan je? Cuba komen. Aku nak tengok siapa paling kena sembelih.